2, 3. Alright, got it. Dapat. Okay, kita nak mana sayang? Kita nak pergi tengok adik saya Krisik bakal isteri dia, InsyaAllah. Dia pun tak kenal sangat dia punya isteri ni, so kita nak kena perkenalan juga. Kenal makan tak? Okay guys, Masya Allah, hari ni Tia sebenarnya agak berapa kurang sihat kerana flu, kerana hujan kan. Dan dia meler, Tia lupa minum obat. Tapi sebenarnya Tia ada obat yang bagus, tapi Tia lupa minum. Jadi itulah, so hopefully tak menjangkit ke orang lah kan. Datang juga tak boleh, kerana ini adalah momen yang sangat sakral. Kejap. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. cepat subscribe sekarang. Subscribe now. Jadi kita dapat bertemu kembali dengan Ikhlas. Pertemuan pertama kat rumah Datuk hari ni. Dan lagipun sekarang ni masih lagi di bulan Syawal kan. So saya selalu mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua orang. Dan apa yang kita harapkan dengan pertemuan ini, di pertemuan kali ini, kedua pihak keluarga dapat saling kenal mengenal dekat. Topik Kalau ada apa-apa, kalau Dato' nak kan, saya serahkan kepada Dato'. Kalau ada apa-apa, niat tersurat atau tersirat lah. Sister. Masih banyak kamu ya. Berjanji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa, moga hingga ke jannah. Ada apa-apa lagi? Ada pesanan-pesanan ni. Kalau begitu lah, favorite Aziz. Apa Aziz kan kalau ada apa-apa nak cakap ni. Apa Aziz kan? Janganlah. Okey. Saya nak tanya Aziz sangat atas mungkin nak tanya abang dengan Tingan. Ya. Are you sure? Sebelum tu tanya Aziz juga. Have you think twice? Aziz tak ada soalan. Apa itu? Restu, Bismillah cinta kita dipeluk waktu. Ku berjanji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa, moga hingga ke jannah bersama. Ku berjanji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa, moga hingga ke jannah bersama. Ku janji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa, moga hingga ke jannah bersama. Ku janji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa, moga hingga ke jannah bersama. Dengan namanya Okay, so sekarang sesi ambil gambar. Macam jauh sangat lagi aku. Anak kira masih gaduh. janji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa. Ikan-ikan Ashraf suka makan sayur, tengok tu. Special tu. Ini tinggalnya kita Ashraf. Mana ke ni? Tahu tak ada? Balik ni. Tanpa sayur. Tu. Spaghetti. Oh, itu apa ya? Tanpa sayur. Kejap. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. cepat subscribe sekarang. Subscribe now. Ku berjanji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai
mekar setia berakar di jiwa. Moga hingga ke jannah bersama. Ku janji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Mekar setia berakar di jiwa, moga hingga ke jannah bersama. Ku janji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Mekar setia berakar di jiwa, moga hingga ke jannah. Iza okay, Iza? Okay, kita makan strawberry. Manis. Wedding 22 kan? Wedding 21 eh? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya, InsyaAllah. Proses. In the process. Belum lagi. This Friday baru pindah betul-betul insyaAllah. Alhamdulillah sesi telah selesai. Jadi sekarang ni makan-makan. Mata kita berair guys. Pak, parah. Angkat-angkat dah berapa tahun kahwin dengan mama? 10. 13. 2006 eh? 2011. 2011 lambat eh? 2015 13 tahun. Apa pesan Uncle dengan Azif yang dah 13 tahun kahwin? Kahwin tak nak kahwin ni. Kahwin adalah satu perjalanan yang panjang, yang jauh. Dan kena fikir betul-betul ni. Terasa jauh ke Uncle dengan mama? Terasa lama ke? Lama, memang lama juga. Kena bersabarlah. Bukan. Papa pun tanya Mak Iti, biarlah rahsia. Intinya perkahwinan lama kena biarlah rahsia ya. Betul, memang kena rahsia kan Uncle. Tak bagi tahu orang. Kahwin berapa tahun? Kahwin? Nah, lupa. 2016 kan? 17, 16. 7 tahun. 8 tahun dah. 8 tahun. Okay, apa pesan Abang Adib dan Kak Icha? Take it easy, take it step by step and go with the flow. Pesanan Icha, Azif kena fair to both sides. Apa? Fair. Fair to both sides. Dengan mertua and also dengan kita punya family. And selalu defensive of your wife. Like tak bagus. Apa tak bagus? Kat. Rasa Bi yang kena dengar tu. Raya tu Palembang, Malaysia. Kakak ini biar rahsia. Itu pun biar rahsia juga. Takut nak tanya. Mama, apa pesan Mama untuk Azif dan Tanya Aziz, semoga semua dia berjalan dengan lancar nanti Kita sama-sama doakan. Amin. Doa-doa. Doakan supaya dia all bahagia. Kalau gaduh, cepat-cepat resolve the conflict. Kan, jangan tunggu lama-lama. Be happy always. Kalau lapar, bila dah kahwin nanti boleh balik sini makan. Sama lah orang. Ya. Order Grab je. Iza, apa perasaan Iza? Happy, very happy. Betul. Nervous tak? Sebenarnya. Doanya apa Iza? Doanya. Doa that my relationship with Aziz sampai You ke sure jannah. you met the right man? Yes. Dia tengok saya. Dan doa istikharah, solat tahajud. InsyaAllah sampai ke jannah. Uncle Jo suka menyakat Memang suka menyakat. Bang. Cepatlah abang, cepatlah. One word. Satu lah abang. Satu bang. Untuk Azif. You know that bukan. one word. Jangan tahu si Zara. Saya akan untuk Azif bang. Untuk Azif bang. Abang wakilkan kepada Kak Lisa untuk berbicara. No comment. Yang paling senior. Doa kah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa abangnya? Amin. Bersaksi langit, bersaksi bumi. Dengan cincin ini ku genggam restu. Bismillah
cinta kita di peluk waktu. Ku berjanji Fighting nyanyi. badai melanda, maka setia berakar di jiwa. Moga hingga ke jannah bersama. Menti doa ya. Menti doanya apa Menti? Doa semoga semuanya dipermudahkan Allah lah dan bahagia ke ayah raya. Amin. Ayah ada tambah Supaya doanya. dirahmati, diberkati, diberi petunjuk pedoman ke arah yang lebih Dapat membimbing ya. lebih berjaya, lebih kaya raya dan beriman dan takwa kepada Allah. Amin. Abang nervous. Hingga ke jannah bersama. Ku janji akan halalkan cinta. Oke. Yang terakhir adalah gambar bersama dengan parents. Setia berakar di jiwa. Moga hingga ke jannah bersama. Ku janji akan. Dan kita pun minta maaf lah kalau kita ada sikit terlanjak cakap ke sana. Tapi that is what we are lah. Kalau saya tak ada, abang-abang dia lagi teruk. Bagi pihak kami pun terima kasih dah datang kan. Dengan cincin ini ku genggam restu. Bismillah cinta kita di peluk waktu. Ku berjanji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Moga hingga ke jannah bersama. Halalkan cinta. Cantik. Kasih. ya. Cantik. Sorry kalau ada salah silap sama Apalagi daripada ini semua gurau ucapan dia tu. Takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa. Moga hingga ke jannah bersama. Ku janji akan halalkan cinta, takkan terlerai walau badai melanda. Maka setia berakar di jiwa. Moga hingga ke jannah bersama. Thank you dah tengok tau. Ada subscribe belum? Subscribe sekarang. Thank you for support. Jumpa di next video nanti.